Hello, so bersama aku lagi dalam Belakang Pentas by Himyat TV. Aku XV Carol. So sekarang ni kita dekat event Apollo 3000. Dekat The Strand. So aku sekarang ni nak interview rapper female MC. Female MC yang nama dia semakin lama semakin naik. Yang Umul. Yo, what's up? So Umul, this is macam kau punya first time untuk perform dekat tempat yang kira macam consider big event kan. So what's your feeling? Feeling blessed. Alhamdulillah. So apa perasaan bila tengok crowd tadi macam hype gila and everything? What's your feeling? Rasa macam blessed juga sebab diorang supportive gila. Love. Yang Umul ni boleh katakan has been in the scene quite for some time lah. Dan scene tu adalah dekat Ipoh. So macam mana scene Ipoh sebenarnya? Si Ipoh, I rasa okay juga sebab si Ipoh adalah orang cakap Ipoh ni music tau, yang terkenal dengan music and best and macam-macam genre ada. So best lah. So what's your next project? Macam sebelum-sebelum ni banyak tengok ada banyak collab dengan quite big names juga. So what's your next project? Adakah nak keluar album ke? Planning to keluar album? Or ada beberapa a few single lagi yang nak kena keluar? Planning dia nak buat album. Stay tuned. By the way, Umul tadi dia perform, dia bawa DJ dia. DJ dia dekat belakang. Boleh pan sikit DJ dia. So DJ dia ni antara salah satu seorang DJ dekat sini pun juga. DJ dia boleh datang sini. Kita untuk episod yang ni kita impromptu sebab kita kat rumah. Kita boleh lepak-lepak aje. So DJ dia nama DJ Maud. Yes. What's good? So untuk pandangan kau sendirilah, scene dekat Ipoh sekarang ni, macam mana scene dekat Ipoh? Scene dekat Ipoh sekarang ni, for me lah, it's rising lah. It's there, but it's still rising. So stay tuned lah. Hopefully in the future. So boleh cerita sikit macam mana pengalaman engkau bekerja dengan Umul? So far, she's very easy to collaborate with. Everything kita orang perform pun actually banyak last minute, tapi everything goes well lah. So kiranya yang Umul tak banyak cekadak. Now, Dia mungkin belum sampai masanya lagi kot. Okay. So ada sedikit macam mana nak check, nak find yang Umul dekat social media ke, ataupun ada sedikit kata-kata untuk orang-orang yang minat yang Umul tapi tak tahu nak cari dekat mana, or been supporting you since back then? Korang boleh check it out YouTube, all platform, Spotify, Apple Music and all. And untuk mana yang support, thank you so much and I appreciate it a lot. Love. So itu saja daripada aku, XV Carol, HMO TV, dope gila.